Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Di dalam bilik gelap ini, saya akan rungkaikan cerita-cerita manis, pahit, sedih, marah dan kecewa. Malah kekesalan dalam memburu piala kehidupan diluahkan secara jujur dan tulus. Saya Sudirman Muhammad Tahir dan inilah podcast Confession Bilik Gelap musim keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Confession Bilik Gelap, dan minggu ini saya datangkan pula seorang tetamu yang sedikit berbeza daripada tetamu-tamu mingguan kita yang lain. Seorang individu yang saya kira pastinya memberikan satu cerita perkongsian yang memberikan inspirasi besar untuk kita dalam kehidupan yang pernah dilalui, dan yang mana kini beliau juga merupakan seorang motivator, penulis buku. Ini dia saudara Izzat Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Izzat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih jemput saya ke sini. Terima kasih kerana memenuhi jemputan saya juga. Baik, sama-sama. Izzat, sebagai seorang motivator juga kan, pengalaman yang dilalui saya kira mungkin ramai yang belum tahu. Okay. Kan maaf kalau saya berkongsi benda ini. Izzat pernah berada di sebuah sekolah yang memang tidak pernah diimpikan oleh sesiapa. Sekolah Juvana saya kira kan, atas kesalahan-kesalahan lampaunya ketika remaja, of course, dan hari ini menjadi seorang motivator yang memberi motivasi kepada remaja di luar sana kan. Izzat, kalau boleh dikongsikan dengan pendengar kita, penonton kita, siapa Izzat Daniel? Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah, berumur 25 tahun, anak kelahiran Kemaman dan Kemaman Terengganu, menetap di Maran Pahang, dan sekarang saya menetap di Wang Semaju, Kuala Lumpur. Jadi seperti yang sedia maklum, kalau ada yang belum tahu, saya merupakan bekas pesalah Juvana, di mana saya ditempatkan selama 3 tahun saya di sekolah Hendrik. Jadi ada kesalahan yang saya buat pada umur 12 tahun. Saya terlibat dengan dadah, kuda, batu dan ubat morfin. Jadi bila terlibat dengan dadah ni pastinya nak duit. Jadi waktu tu saya tak bekerja. Memang rupa saya, fizikal saya memang seperti seorang penagih dadah. Jadi saya dibuang sekolah sebanyak 7 buah sekolah. Saya memang tak dapat nak pergi sekolah. Jadi bila tak dapat nak pergi sekolah, saya perlukan untuk cari duit lah. Jadi saya nak minta kerja, orang tak bagi. Orang tengok saya punya fizikal ni memang orang takut lah kan. Memang umur 14 tahun tu dah nampak lah mak saya panggil saya mayat hidup waktu tu. Memang umur 14 tahun tu pun mak saya dah cam dah saya ni, sebab saya punya perangai, perilaku dah berubah 360 darjah. Pada umur 12 tahun tu memang saya dah terlibat dengan dadah. Jadi bila terlibat dengan dadah ni, dibuat kita punya fizikal apa semua akan bertukar. Kita punya perangai semua akan berubah. Jadi betul lah orang tua-tua kata dadah pemusnah anak bangsa. Dadah ni tak sedap pun, tapi kenapa orang ambil berulang-ulang kali? Sebab ketagih. Dadah ni, hari ni orang yang hisap dadah pastinya dia ada niat nak berubah, tapi tak boleh. Jadi itu sebab saya keluarkan buku Peluang Kedua untuk bagi tips bagaimana nak keluar daripada dadah kan. Jadi dadah ni adalah salah satu benda yang paling bahaya. Jadi saya sendiri bekas penagih dadah, saya sendiri dah cuba dadah. Saya boleh katakan dadah ni memang paling bahaya. Dia akan makan diri kita. Lama kelamaan tu dia akan dapat, dadah ni ada dua kesan. Kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Apabila dah berhenti ataupun dah berumur nanti, baru kita akan dapat kesan-kesan dadah tu. Jadi bila terlibat dengan dadah pada umur 17 tahun saya ditangkap. Waktu tu orang tengah SPM, saya ditangkap atas kesalahan 397, sama senjata, 457 memecah masuk rumah, dan 411 meniki barang curi. Semua berpunca jenayah yang saya lakukan berpunca daripada dadah. Jadi berpunca dia. Ya. Berpunca semua daripada dadah. Bila dadah nak duit, jadi itu pula terlibat dengan jenayah. Yelah, jadi dapat duit daripada mana, kena mencuri. Ya, betul. Jadi umur 17 tahun saya ditangkap dan dihantar ke sekolah Hendrik ni. Izzat, okey, kalau kita tarik balik masa tu ke belakang kan, kita nak bercerita pasal benda ini. Sorry tau Izzat ya. Okay. Macam mana boleh terjebak dengan dadah usia 12 tahun tu? Darjah 6 kan? 12 tahun tu adalah darjah 6. Yang saya kira pada usia ketika itu kanak-kanak bermain dengan permainan kanak-kanak dia. Tetapi Izzat bermain dengan sesuatu yang di luar jangka, yang mana ianya adalah mainan orang dewasa. Okey, baik. Sejujurnya lah, saya merupakan anak angkat. Saya dah tak ada kedua bapa kandung.
Jadi ibu bapa kandung saya sejak awal umur saya usia 5 bulan, saya diserahkan kepada keluarga angkat sebab mungkin masalah ekonomi, kewangan daripada keluarga kandung saya. Jadi saya kehilangan ibu saya waktu saya darjah 3 tak silap. Kehilangan bermaksud meninggal dunia? Meninggal dunia. Kedua-dua ibu bapa saya dah meninggal dunia. Jadi saya diserahkan keluarga angkat. Jadi saya menjadi anak tunggal ataupun anak emas dalam keluarga angkat. Jadi bila lama yang keluarga itu memang tak ada anak lain. Memang tak ada anak lain selain saya. Jadi di bini pertama saya seorang je anak dia. Di bini kedua dia ada 2 orang lagi anak dia. Waktu tu seorang. Sekarang ada anak angkat yang baru. Jadi waktu ayah saya ambil anak angkat tu, saya jadi berbelah bagi. Kasih sayang ayah saya ni dah tak fokus pada saya bila ambil anak angkat yang lain. Ya betul. Jadi ayah saya dah tak fokus pada saya. Waktu tu lah saya nak tunjuk saya punya protes ataupun marah. Jadi saya pun terlibat dengan dadah. Nak cakap faktor persekitaran pun menjadi satu punca. Sebab kalau kat tempat tu tak ada dadah, mungkin saya tak tahu pun apa itu dadah. Jadi saya pernah dengar dadah. Jadi saya cari kawan-kawan yang hisap dadah. Nak cakap faktor pengaruh rakan sebaya pun menjadi satu punca. Jadi 50-50. Semua berpunca daripada sendiri-sendiri. Kalau kita tahu tempat tu ada dadah, kita tak pergi, mungkin kita akan selamat daripada dadah. Jadi semua berpunca daripada diri sendiri. Jadi saya pergilah cari kawan. First kali saya nak tunjuk saya punya protes, niat awalnya nak cuba sekali je. Lepas ni dah tak nak isap dadah kan. Jadi ketika itu dah ada apa Izzat? Pil kuda. Pil kuda waktu tu memang famous dengan pil kuda. Jadi bila saya terlibat dengan dadah, tiba-tiba rasa perasaan nak lagi. Dan niat yang kedua tak ada, dah nak cuba, tapi perasaan nak lagi rasa tu datang. Sedap tu dah ada. Rasa dia dadah ni tak sedap, tapi ketagih tu je yang buat kita rasa nak. Jadi bila nak lagi tu dah saya pergi cari lagi. Sampai satu malam tu saya habis beratus ringgit untuk dapatkan dadah ni. First bekalan kali saya nak dapatkan dadah ni. Malam tu first day saya habis RM100. Dan tu waktu tu dadah pil kuda ni harga dia murah, RM20. RM20. Jadi nak dapatkan tu jadi mudah lah. Dah tak cukup duit, saya curi duit keluarga. Pada awalnya saya curi duit keluarga. Jadi bila dah lama berani tu yang saya pergi pecah masuk rumah. Jadi first terjebak dengan dadah. First nak cuba, and then yang kedua saya nak tunjuk protes saya pada keluarga. Tapi saya nak tahu juga kan, so bermaksud di kampung Izzat itu memang ada sarang sampai awak boleh pergi tempat itu? Dekat kampung saya ni Felda adalah salah satu tempat. Di mana-mana Felda pun salah satu tempat aktiviti memang ada. Memang ada sarang. Dan kebetulan kawan-kawan Izzat sendiri mengambil benda itu yang juga sebaya dengan Izzat. Saya berkawan dengan orang atas umur waktu tu. Jadi bila orang atas umur ni, diorang dah ada banyak pengalaman, diorang dah ada banyak kenalan. Jadi saya cari diorang untuk cari kenalan. Tapi ketika itu ada tak rasa daripada kawan-kawan yang remaja tu kan, contoh kau tak boleh, kau budak lagi, ke mereka sendiri yang menarik awak, mendorong juga? Diorang macam penagih dadah ni, dia tak suka isap seorang-seorang. Dia nak ada peneman. Dia kena ada group. Dia kena ada group. Jadi sebab tu ada wujudnya pot penagih dadah. Sebab dia orang nak isap berjemaah lah, orang kata. So itulah yang dari rasa nak cuba, gian tu melekat dan terus. Ya betul. Dadah ni dadah ni ada banyak kategori. Jadi antara kategori dadah yang susah paling nak berhenti adalah ubat. Kalau bahasa saintifik mungkin morfin. Jadi itu antara dadah yang paling susah nak berhenti. Sakit dia tu gian. Dia tak seperti pil kuda. Kalau pil kuda ni mungkin dia ada cara juga nak berhenti. Tapi yang gian ni 2 minggu je rasa sakit. Lepas saya rasa 2 minggu tu sakit dah, kita akan jadi orang normal. Tapi yang 2 minggu ni tak ramai orang nak hadap 2 minggu ni. Yang 2 minggu ni betul-betul rasa macam kronik lah, sakit kronik waktu tu. Daripada pil kuda, awak kemudian mencuba fetafetamin ataupun batu ais. Lepas tu morfin, ubat yang kalau ramai orang-orang tua isap dah secara jet cocok. Tapi saya tak sampai ke tahap cocok lagi. Setakat isap lah. Isap betul. So sorry Izzat saya ni sebab di Felda kan. Bermaksud bila awak ambil barang tu, kita panggil barang kan, di satu kawasan yang memang orang kampung tahu ataupun tempat tu tersembunyi? Kalau nak cakap pot ni memang susah orang kampung nak tahu. Mungkin dia ada yang dalam ladang, ada yang dalam bengkel. Dalam rumah mungkin? Dalam rumah. Jadi pot ni memang susah lah orang nak dapat tahu. Jadi tempat tersembunyi. Bila masa yang mak ayah tahu yang aktiviti Izzat ni?
Okey, pada umur 14 tahun tak silap saya. Bermaksud 2 tahun dah awak mengambil barang itu baru mereka sedar. Ya, betul. Okey. Waktu tu mungkin diorang perasan daripada segi saya tak tidur malam. Bila terlibat dengan dadah ni memang susah nak tidur malam. Jadi kita punya rasa nak makan tu pun dah bertukar, kurang selera makan. Jadi bila dah tak tidur malam ni, penagih dadah ni badan dia berbau sebab mungkin merasa macam malas mandi. Jadi bila tidur atas tilam tu, tilam berbau hapak, bau busuk. Jadi mungkin daripada situ mak saya perasan. Kenapa bang? Jadi pernah suatu hari tu mungkin Tuhan nak tunjuklah pada ayah saya. Waktu tu saya isap dadah dalam tandas. Ayah saya dekat rumah. Jadi bila dia nak masuk tandas tu, dia perasan saya lama sangat dalam tandas. Jadi bila dia buka pintu tu, waktu tu dia nampak saya tengah isap dadah. Pintu rumah saya tak terkunci, pintu tandas tu tak terkunci. Jadi bila dia buka, and then waktu tu lah baru dia tahu yang saya terlibat dengan dadah. Jadi ada bukti pula. Memang kena lah, naik atas rumah memang kena rotan dengan ayah saya. Masih sekolah ketika itu? Waktu tu saya sekolah kena buang. Saya first sekolah di SMK Maran 2, and then kedua sekolah saya dapat sekolah sukan, Akademi Bola Sepak Felda. Waktu tu pun saya punya disiplin out. Jadi saya kena buang juga daripada ABSF tu, and then pindah balik ke Maran 2. Kena buang juga di Maran 2, and then masuk Maran 1. And then dah masuk Maran 1 tu, waktu tu saya di tingkatan 2. Jadi bila dah kena buang daripada Maran 1, ayah saya hantar saya ke pondok, ke madrasah. Madrasah Darul Ulum Al-Islamiyah Jengka 11. Dengan harapan boleh berubah? Ya, betul. Dengan harapan dengan berubah. Jadi waktu tu saya minta dengan ayah saya. Saya minta saya sendiri. Saya minta dengan awak dihantar ke situ? Saya minta nak masuk ke tahfiz sebab saya rasa diri saya dah teruk. Jadi masuk ke tahfiz pun tetap tak boleh nak berubah. Saya lari pada tahfiz tu. Jadi bila saya lari, ayah saya cari, and then dapat ayah saya hantar ke tahfiz di Pandan, Kuantan. Jadi dekat situ pun saya ada problem, jadi saya dibuang. And then last kali sekolah saya di SMK Bukit Mentuk, Terengganu. Jadi dekat Terengganu pun lagi makin teruk saya kat situ sebab saya sendiri yang cari circle negatif. Izzat, kiranya sepanjang masih awak bersekolah, dibuang sekolah dah kan, dah bertukar-tukar 7 sekolah ni, masalah yang sama, maksudnya awak kantoi ambil dadah juga? Tak, masalah disiplin. Saya masuk sekolah ni sekadar nak ambil kehadiran. Jadi saya keluar balik daripada sekolah ni. Saya keluar, saya pergi cari kawan-kawan saya dadah. Jadi saya punya kehadiran tu, cikgu perasan kehadiran saya tak sama dengan kedatangan saya. Jadi saya dibuang. Izzat, selain daripada yelah awak bermula dengan mencuri duit family kan, betul. Untuk beli bekalan tu, sehinggalah awak ditangkap mencuri, benda yang paling besar jenayah untuk awak dapat duit tu apa lagi, Izzat? Saya pecah masuk rumah. Jadi itu kesalahan yang bagi saya yang paling besar lah kan. Jadi nak dapatkan duit tu, saya libatkan masyarakat. Saya sanggup saya libatkan masuk rumah orang, pecah rumah orang kan. Jadi bagi saya itulah kesalahan paling besar dalam hidup saya yang pernah saya buat lah. Sehingga tahap itu, Izzat kan? Ya, betul. Semua punca berdadah. Bermaksudnya kalau awak tak ada, maksudnya betul kan saya kalau saya silap ya. Bermaksud kalau awak tak ada barang tu sehari, tak boleh hidup ibaratnya. Waktu tu dadah menjadi satu makanan harian untuk saya. Memang tak makan nasi pun tak apa. Pengganti nasi ya, dah. Betul. Sebab tu kalau tengok orang yang dadah ramai kurus itu keding pula kan. Jadi rutin harian dia ataupun sarapan ke bangun pagi memang kena ada dadah. Ambil dulu. Memang ambil dulu. Sebab tu orang kurang makan. Jadi dadah ni pun akan buat kita hilang rasa. Yelah, kalau contoh perokok, dia akan cari rokok dulu. Ya, betul. Kalau macam yang isap dadah, dia akan cari dadah dulu. Ya, betul. Sebab tu dadah ni orang tua kata pemusnah anak bangsa. Izzat, kalau dihitung-hitung lah kan, daripada umur 12 tahun sehinggalah awak ditangkap masuk sekolah Hendra Geni tu, berapa ratus ribu dah awak boleh anggarkan duit awak dekat situ? Saya tak tahu. Tak dapat nak dikira. Kalau dah disimpan duit tu kan, Izzat, betul. Mungkin saya dah boleh beli rumah kan. Jadi waktu tu pula saya pernah ada satu peristiwa yang buat saya rasa macam saya perlu berubah. Peristiwa ni pun saya teringat waktu saya dalam sekolah Hendra Geni. Jadi dia macam bila dadah dah hilang dalam kita punya badan kan, kita kan pergi balik kita teringat balik apa yang kita pernah buat. Ya. Jadi saya pernah ada satu peristiwa di mana mak saya ni seorang peniaga kedai makan. Ayah saya seorang driver bas sekolah. Jadi saya waktu tu dah tak tidur dalam keadaan 4 hari. 4 hari dah tak tidur. Dan ini di dalam sekolah Hendra Geni? Di sebelum masuk ke sekolah Hendra Geni. Jadi saya teringat balik kenangan-kenangan dulu kan. Jadi 4 hari tak tidur. Jadi nak top up diri ni perlukan dadah. Jadi waktu tu saya dah buntu macam mana nak dapatkan duit kan. Nak pergi pecah masuk macam
tak okey dah kan. Jadi air tak clear apa semua. Jadi saya balik kedai mak saya. Waktu ni tak tidur 4 hari. Dekat kampung saya ni, mak saya terkenal dengan nasi dagang. Setiap kali orang balik sembahyang subuh, orang akan singgah kat kedai mak saya dulu. Beli nasi dagang. Jadi saya balik waktu tu subuh, saya minta dengan mak saya nak RM20. Waktu tu mak saya tak bagi sebab mak saya tahu kalau dia tahu kalau dia bagi duit, awak akan beli benda lain. Saya akan beli dadah. Jadi dia tak nak anak dia hancur. Sebab tu dia tak bagi. Dia elakkan daripada bagi. Jadi apa yang saya buat, bila dadah dah kita punya dadah dah kontrol kita punya pemikiran, kita lupa siapa ibu kita. Kita lupa kita punya malu. Kita just nak duit, nak dapatkan dadah. Jadi waktu tu saya nak tunjuk yang saya marah dekat mak saya ambil nasi dagang tu, saya lempar dekat orang ramai. Jadi tanpa memikirkan perasaan mak saya ambil RM20 dalam bekas, saya lari. Jadi peristiwa ni lah buat saya rasa macam saya nak kena berubah untuk mak saya. Jadi benda yang paling menyesal dalam hidup saya adalah waktu tu buang nasi dagang. Kurang ajar di situ. Ya, betul. Jadi peristiwa ni lah buat saya lepas keluar pada negeri ni, setiap saat, setiap detik saya nak berubah, saya nak banggakan mak saya. Itu niat saya. Izzat, macam mana detik kalau boleh di flashback semula kan, detik awak ditangkap tu Izzat, ketika awak pecah rumah kan. Jadi pada awalnya ini memang niat saya terdetik dalam hati saya, memang ni last nak pecah rumah. Memang saya cakap dengan kawan-kawan saya, mungkin ni last lah, sebab saya rasa macam saya nak berubah waktu tu. Memang banyak kali dah niat nak berubah semua benda. Tapi tak ada siapa yang tarik ke arah baik tu. Memang niat saya, memang sebelum kejadian ni memang saya dah niat banyak kali nak berubah. Jadi saya cakap kat kawan-kawan saya 3 orang waktu tu. Saya cakap dekat kawan-kawan saya, ni last lah kita buat job ni, lepas ni dah tak payah buat dah. Jadi betul-betul Tuhan bagi last waktu tu. Jadi waktu tu memang perlukan duit. Jadi saya masuk ke satu rumah di mana saya tahu rumah ni menjadi satu tempat parking handphone and then alat aksesori yang dia sebelum dia hantar ke kedai. Jadi kita orang dah mak dah rumah ni lama-lama. Memang dah rumah ni lama dah, kita orang Jadi malam tu memang saya masuk sekali, keluar barang, and then masuk kali kedua, dadah ni akan buat kita overthinking. Jadi bila nak masuk kali kedua tu, saya buat nak clear cok jari lah, apalah semua benda. Jadi benda tu tak ada apa pun sebenarnya. Mungkin polis pun tak akan buat saya sampai ke tahap tu. Jadi saya punya pemikiran waktu tu nak masuk untuk clearkan cok jari. Masuk kali kedua, tuan rumah dah sampai. Jadi tanpa saya tak sempat nak lari, saya tak sempat nak buat semua benda, saya lari ikut pintu belakang. First kali saya masuk ikut tingkap, and then saya jet lah macam mana nak buat. Nanti kalau cerita kan saya macam saya mengajar pula kan. Jadi bila masuk ke dalam, saya buka pintu, baru lepaskan dua orang ni masuk. Time tu berapa orang Izzat? Saya 3 orang. 3 orang, saya lepaskan 2 orang masuk. And then masuk kali kedua tu yang tuan rumah perasan ada orang, dia nampak pintu belakang tu terbuka. And then saya keluar je kat tempat saya ni, bila kejadian pecah rumah, orang dah mark saya. Orang dah tahu dah saya buat. Tapi sebelum ni polis tak tangkap sebab tak ada barang bukti. Jadi waktu ni betul-betul lah ada barang bukti apa semua kan. Jadi waktu ni saya dah tahu dah nama saya, polis cari kan. Kawan-kawan dah bagi tahu polis dah cari saya. And then saya nak lari ke atas highway. Saya nak lari dah waktu ni sebab nama saya dah panas. Bila nak lari tu, tengah lari, polis ada 2 peronda, ada 3 peronda waktu ni tengah meronda kat kawasan tu. Naik je atas highway, ngangam saya lalu dekat depan dia orang. Jadi bila orang dah nampak saya, dia orang kejar saya. Sampai satu tahap dia nak angkat kaki nak terjang motor, saya dah tak berani. Saya turun motor, saya nak terjun dalam gaung tapi tak sempat nak terjun. Jadi waktu itulah detik-detik saya ditangkap. So ketika itu semua tindakan adalah nekat dah Izzat Dia memang dah nekat nak berhenti sangat waktu tu. Dia memang tak nak buat kerja pecah rumah. Yelah, mungkin Tuhan nak tunjuk, this is last you punya tindakan, masuklah kan. So Izzat dihantar ke sekolah negeri ni. Sebelum dihantar sekolah negeri ni, saya direman di sekolah tunas bakti di Sungai Besi. And then reman tak sampai sebulan, saya baru dijatuhkan hukuman selama 3 tahun ke sekolah negeri ni. Mak ayah tahu dah ketika itu? Ya, betul, mak ayah saya tahu. Dan jadi bila dah ditangkap je, balai polis akan hubungi. Dan mereka masuklah. Jadi dekat mahkamah waktu tu, first perjumpaan saya dengan keluarga di Mahkamah Magistrate Maran waktu tu. Jadi dengan harapan saya dijamin lah oleh keluarga. Tapi mungkin tindakan ataupun keputusan ayah saya ni yang terbaik untuk diorang dan saya. Jadi ayah saya memang tak
tak jamin, tak bayar denda. Dan tak ada jaminan waktu tu untuk saya. Jadi saya pun dihantar ke sekolah negeri pada tahun 2016. 18 saya bilang 12, 2016 tak silap saya. Ketika tu umur saya 17 tahun. Orang tengah SPM. So kawan-kawan awak lepas? Kawan-kawan saya yang diorang tu dapat jaminan bond. Itu yang saya marah dekat Tuhan. Saya pernah marah dekat Tuhan. Saya marah dekat Tuhan dengan cara saya tak solat pun waktu tu. Waktu patutnya masuk negeri dah semua diwajibkan untuk solat. Saya hanya solat sekadar wayang ataupun sekadar nak mengikut peraturan sekolah negeri. Jadi saya marah dekat Tuhan. Kenapa Tuhan hantar aku kat sini sedangkan dua orang lagi kawan saya tak bebas masuk sekali. Jadi kenapa saya tak ada jaminan bond? Jadi apa punca kenapa saya balik pada Tuhan? Ada satu hari tu saya tengah marah kat Tuhan. Saya duduk termenung dekat jericak ni orang panggil besi penjara. Saya duduk termenung menghadap ke Selat Melaka kat sekolah negeri boleh tengok pulau besar. Betul. Tu jadi saya tengok dekat pulau besar tu. Saya tak berdoa pada Tuhan, saya tak berdoa, saya tak angkat tangan pun. Cuma saya cakap dalam hati, minta lah keluarga aku datang. Sebab perasaan rindu waktu tu memang rindu sangat kat keluarga. Selama 6 bulan tak silap saya duduk kat sekolah negeri tu, keluarga tak pernah datang melawat saya. Jadi waktu tu saya macam minta lah keluarga saya datang. Kejadian ni hari Khamis. Sebab apa saya ingat? Sebab esok Jumaat tu tak ada perjumpaan keluarga. Jadi hari Sabtu dan Ahad ni ada perjumpaan keluarga. Jadi hari ni hari Khamis, esok Jumaat and hari Sabtu tu tiba-tiba Allah hantar keluarga saya datang melawat. Jadi waktu tu saya terfikir, dalam marah aku dekat Tuhan pun Tuhan masih dengar permintaan ni. Hati tu dia dengar. Betul. Jadi dalam tengah marah, kita tengah protes, tak semayang apa semua, niat tu, permintaan tu Allah angkat, Allah makbulkan. Jadi Allah hantar keluarga saya Sabtu tu. Jadi itulah orang kata satu pertemuan di mana saya rasa saya tak dapat. Sebelum ni dekat luar saya malu kalau saya jalan dengan keluarga cium dahi saya. Jadi waktu itulah kali pertama saya minta dengan ayah saya cium dahi saya. Ayah angkat saya ni cium dahi saya waktu tu. Jadi itulah momen yang paling saya tak pernah tak boleh nak lupa. Bila rasa seronok sangat, rasa gembira sangat, rasa macam benda ni dah lama tak dapat. Baru dapat waktu di sekolah ini kasih sayang tu. Izzat, waktu tu saya nampak mak ayah semua. Betul. Izzat, di dalam handle geni saya pastinya akan mengajar awak semua perkara kan. Membetulkan segala benda yang awak pernah buat pada usia kanak-kanak awak yang awak abaikan, sehingga terpaksa masuk kat sekolah handle geni. Pengajaran mungkin terbesar saya rasa dalam hidup awak Izzat dekat dalam sekolah itu, yang saya kira semua di dalam itu adalah pesalah juvana kan. Mungkin kalau Izzat tidak dimasukkan di sekolah itu, adakah awak masih berada pada detik permulaan 12 tahun awak Izzat? Kalau saya cerita mungkin orang salah ambil. Dekat sekolah negeri tak semudah disangka. Jadi apa yang saya kongsikan hari ni, saya tak nak orang masuk ke sekolah negeri. Jadi saya buat cerita-cerita ataupun kongsi saya punya pengalaman kan, supaya orang jangan masuk ke sekolah negeri. Jadi saya takut orang beranggapan ataupun mindset dia nak masuk sekolah negeri lah boleh berubah. Tak semua orang diuji macam ni. Ada orang lain ujian dia kan. Mungkin ada orang keluar daripada negeri makin jadi lebih teruk, ada orang jadi lebih baik. Jadi jangan rasa nak berubah kena masuk negeri. Nak berubah daripada awal ni, daripada luar ni kita dah kena berubah. Sebab kehidupan di sekolah negeri tak sama apa yang di realiti, tak sama di kaca TV. Dia bermaksud di dalam handle gini itu dia tidak akan berjaya mendidik seseorang itu untuk berubah sepenuhnya ya. Dia ada dua, kemungkinan akan jadi lebih baik, kemungkinan akan jadi lebih jahat daripada sebelum ni. Jadi sama ada dua ni je, boleh jadi lebih baik ataupun boleh jadi lebih jahat. Jadi waktu tu saya kalau mungkinlah, saya pun bersyukur kerana pengalaman ni satu anugerah bagi saya. Allah uji saya macam-macam dengan kehilangan ibu bapa, saya dibuang sekolah kan. Jadi berkongsi kasih daripada awal saya diuji, saya bersyukur. Ujian yang Allah pernah bagi itulah yang buatkan saya jadi kuat hari ni. Dapat pengalaman satu anugerah yang Allah bagi. Jadi mungkin kalau saya tak masuk negeri dulu, Allah tak tangkap saya, Allah tak bagi saya sedar, mungkin hari ni saya masih berada di bawah jabatan ataupun saya masih duduk dalam circle-circle yang negatif. Jadi saya berterima kasih ataupun alhamdulillah lah ujian yang Allah bagi itulah yang membuatkan saya hari ni jadi Izzat Daniel yang hari ni. Di dalam negeri itu sudah tentu bergaul dengan
tak ada beza lah bermaksud Izzat dengan awak dengan remaja-remaja lain ni dalam situ. Cuma yang membezakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan kan? Ya, betul. So pergaulan mungkin di dalam itu juga mendorong Izzat untuk lebih berfikir, kalau aku dikeluarkan daripada sekolah ini, aku perlu jadi orang yang berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Betul. Dekat sekolah negeri saya jumpa, kalau dom saya tu semua penghuni di mana niat mereka semua nak berubah. Saya tengok dekat sana ada satu buku di mana kita orang tulis apa matlamat kita orang, cita-cita korang, kita orang semua kan. Jadi harapan kami keseluruhan penghuni sekolah negeri ni semua nak banggakan ibu bapa. Saya tengok ramai yang nak balik, tak nak buat dah kesilapan yang dulu, tapi mungkin ada faktor persekitaran ataupun faktor yang membuatkan mereka jadi balik macam dulu. Mungkin tekanan kehidupan dekat luar ni ke buat mereka kembali balik masa silam. Jadi waktu tu saya dapat circle yang baik. Satu dom saya yang betul-betul nak sama-sama nak berubah, sama-sama yang nak ambil SPM. Dekat sekolah ni ada banyak bengkel ataupun banyak kemahiran. First kali saya masuk ke unit pancaragam sebab saya minat dengan muzik. Jadi detik pertemuan pertama saya dengan keluarga saya tanyalah buat apa, dan saya ceritalah saya main pancaragam apa semua kan. Jadi terkeluar daripada mulut mak ayah saya tak nak ambil SPM balik. Dia tanyakan saya macam tu. Jadi waktu tu lah saya balik ke dom. Saya terfikir, saya cek balik diri saya, apa yang mak saya nak daripada saya dalam hidup ni. Jadi saya tengok mak saya nak saya berjaya dalam penjara. Jadi saya nak masuk ke unit akademik, perlu menjalani ujian diagnostik. Betul. Jadi waktu nak ujian diagnostik tu saya tak lulus. Bila tak lulus tu macam saya rasa macam tak ada harapan. Jadi mungkin disebabkan apa saya terpilih, sebabkan saya tulis surat hantar ke pegawai. Jadi bila pegawai tu nampak saya punya effort nak masuk ke unit akademik, pegawai tu luluskan saya masuk ke unit akademik. Jadi waktu tu lah saya rasa macam peluang ni saya kena jaga sebaik mungkin. Jadi waktu tu saya push diri saya untuk belajar 2 tahun. Alhamdulillah saya bawa balik daripada sekolah negeri pada tahun 2019. Saya diberi anugerah pelajar cemerlang dengan hasil keputusan 5A dalam SPM. Jadi itu satu mungkin dapat membuat mak saya bangga. And then itulah yang saya nak sangat waktu saya belajar dulu. Tapi dekat situ Allah bagi hikmah di sebalik ujian yang Allah pernah bagi saya, kena buang sekolah kan semua. Jadi Allah bagi satu keputusan yang saya pun tak pernah sangka yang saya akan dapat. Ayah saya pun terkejut bila tahu saya dapat 5A SPM, sebab dia tak pernah sangka apa yang saya akan dapat 5A. Izzat, persepsi orang pastinya akan berbeza, Izzat kan. Ketika berada dalam fasa awak sebagai budak nakal, orang memberi persepsi sedemikian. Betul. Ketika awak masuk di dalam handle geni, orang akan memberi satu persepsi, dia keluar nanti dia adalah bekas pesalahjuvan, bekas penagih dadah lah orang katakan, pencuri dan sebagainya. Izzat, awak hadap benda itu macam mana, Izzat, selepas awak keluar? Persepsi masyarakat ni 50-50. Ada yang pandang sebagai positif, ada yang pandang sebagai negatif. Apa yang saya nak pesan lah kan, kesilapan ni memang kita boleh ubah. Kita buat silap memang kita boleh perbaiki. Tapi maruah yang tercela ni susah nak diperbaiki. Maruah daripada segi ibu bapa kita, maruah daripada segi nama kita, nama baik kita kan. Jadi kesilapan tu kita boleh tutup dengan perubahan. Tapi dia macam 1000 sejuta kebaikan yang kita pernah buat, satu salah kita buat, satu kesalahan yang akan tertutup semua kebaikan kita tu. Jadi tak semudah yang orang nampak hari ni saya pergi ke sana sini kan. Jadi ada perkara yang kenapa saya buat, saya nak lebih berjaya, sebab saya nak tutup mulut-mulut puaka. Mulut-mulut puaka ni saya nak kena tutup. Jadi saya nak perbaiki. Mungkin orang akan pandang, orang akan lupa apabila kita dah berada di atas ataupun kita dah dapat kejayaan, orang akan lupa kita punya kejahatan kan. Sebab mentality mindset masyarakat memang macam tu, manusia memang macam tu. Dia akan lupa apa yang pernah kita buat. Bila kita dah dapat kejayaan, kita dah berada di atas dia akan lupa benda tu. Jadi kalau dulu waktu saya di kampung, memang sikit-sikit waktu saya buat jahat, nama bapak saya yang dia ungkit. Anak tu lah. Nama bapak saya yang dia ungkit. Anak Zul lah tu pecah rumah kan. Jadi memang dekat kampung ni ayah saya tak tahu dah nak letak muka dekat mana dengan saya punya perilaku semua kan, kejahatan. Jadi ayah saya pernah pindah kampung. Bukan pindah, dia
cari rumah lain. Dia cari rumah lain dekat sebelah taman sebab dah tak tahan nak hadap orang cakap-cakap kampung. orang. Jadi waktu tu memang saya dah dengar lah, tapi saya tak, bila dadah dah kontrol kita punya mindset, saya sampai tak ira pun benda tu. Betul. Jadi bila masuk negeri ni pun masih ada mulut-mulut yang bercakap pasal saya lah. Jadi ayah saya waktu dulu bila orang tanya, sedangkan orang dah tahu, tapi dia saja-saja tanya ayah saya ni kat mana saya, ayah saya selalu cakap pada orang yang saya sambung belajar. Saya sambung belajar, tapi orang tu dah tahulah yang saya kat sekolah negeri. Jadi hari ni apa yang saya nampak, ayah saya tak malu pun yang bagi tahu orang yang saya bekas pelajar sekolah negeri ni. Setiap kali dia jumpa kawan-kawan saya, dia cerita apa yang saya buat hari ni. Jadi dia bagi tahu orang yang saya bekas pesalah sekolah negeri. Jadi saya rasa macam satu keajaiban yang dulu ayah saya malu nak bagi tahu orang yang saya kat sekolah negeri, tapi hari ni dia cerita dekat kawan-kawan dia apa yang saya buat hari ni, dan dia cerita saya daripada sekolah negeri. Perkara pertama yang awak buat selepas keluar daripada sekolah tu, Izzat? Selepas keluar pada sekolah negeri, saya tahu kekuatan diri saya. Jadi saya tak balik kampung duduk lama-lama. Saya duduk dalam 2 minggu. Sebab dadah ni, bila dadah dah ada dalam badan, and kita nampak je dadah. Bila nampak je dadah ni, tak pegang lagi ni, dah ada satu perasaan darah dia macam orang panggil seriau. Orang Terengganu panggil seriau. And then dia rasa macam berdebar-debar. Bila pegang je dadah tu, dia akan rasa menggeletar. Jadi perkara pertama yang saya buat, saya duduk dalam hutan, saya duduk dalam estate di mana saya tak kenal pun orang. Saya duduk kerja sebagai mesin rumput waktu tu. Sebab saya nak lari daripada dadah ni, kalau kita tak cari dia, dia akan cari kita. Yelah. Kawan-kawan tu akan bawa dadah tu datang cari kita. Jadi untuk mengelakkan kawan-kawan datang membawa dekat saya duduk dalam estate selama 2 jam perjalanan nak keluar daripada hutan tu. Jadi dekat situ sementara nak tunggu slip SPM ataupun keputusan SPM, saya bekerjalah sebagai mesin rumput. Dan dapat je keputusan SPM, saya mohon belajar. Sementara nak dapat ke belajar tu, saya bekerja dengan projek Ribbon Kuning di bawah projek Kementerian Belia Sukan waktu tu. Jadi saya dihantar ke Westport bekerja dalam kursus terminal tractor operator tu. Saya tunjukkan saya punya komitmen ataupun saya punya disiplin semua, and then saya diserap masuk ke Belia Mahir. And then waktu tu lah saya jadi fellow NGO. Saya ceramah ke sekolah-sekolah. And then waktu tu dunia kita dilanda COVID. Betul. Jadi saya tak boleh nak bekerja apa semua. And then tak lama kemudian PKPB tak silap, and then boleh masuk ke saya diterima tawaran. First kali saya dapat belajar, waktu tu belajar dekat Rusia. Jadi bila dapat kat tu, keluarga saya tak ada duit. Jadi saya rasa macam tak dapat nak sambung ke sana kan. Jadi tiba-tiba Allah hantar satu lagi surat yang boleh saya masuk belajar, dan saya sambung belajar diploma pengurusan penerbangan di Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetic. Jadi waktu itulah dalam proses pembelajaran ni saya bercampur dengan orang yang orang kata positif. Saya bercampur dengan orang yang push saya untuk terus maju lagi ke hadapan. Di waktu tengah belajar ni lah banyak benda yang saya belajar. Jadi sampai satu tahap sebelum saya buat video di media sosial ni, saya ceramah di sekolah-sekolah. Jadi saya terdetik ataupun diberi idea oleh saya punya bos saya waktu tu, Rizal Hassan. Dia cakap apa kata kalau nak bagi kesedaran dengan buat video. And then first kali saya buat video di YouTube, and then kedua saya buat video di TikTok. And then kat TikTok ni saya ingat saya terima kecaman yang hebat, tapi alhamdulillah dapat sambutan yang hebat di TikTok. Ya betul. Majoritinya nak cakap 90% tu memang terus memberi satu sokongan lah. Jadi start situlah saya pergi ceramah ke sekolah-sekolah kembali. Sampai sekarang, Izzat, kan? Sampai sekarang alhamdulillah. Dan persepsi orang itu saya kira pastinya sudah berbeza. Ya betul kan. Apa yang saya buat hari ni sebenarnya untuk adik-adik saya yang nak keluar daripada negeri. Sebab kalau dulu saya rasa susahnya hidup sebagai pesalah jevana, orang nak terima kerja susah, apa semua kan, pandangan masyarakat kan. Apa yang saya buat ni, saya nak ibarat menebas lalang, tebas lalang. Betul. Bagi laluan untuk diorang. Jadi kalau saya orang boleh terima, apatah bekas-bekas pelajar sekolah negeri yang lain, mungkin dia boleh terima. Jadi sebelum ni memang susah. Jadi saya pernah hantar 3,000 orang
Pesalah Juvana dan bekas banduan bekerja di Westport. Jadi dengan bantuan belia mahir waktu tu. Jadi start situlah ramai majikan-majikan cari saya untuk nak ambil budak yang negeri ni sebagai pekerja diorang. Jadi sebab di dalam diajar pelbagai bidang kemahiran kan. Ya betul. Jadi apa yang saya buat hari ni supaya sebab first kali saya keluar negeri memang hidup saya tertekan. Nak pergi mana-mana susah. Nak minta kerja pun susah kan. Jadi saya tak nak mereka rasa susah, sebab diorang bila tak dapat kerja ni, dadah ni, dia nak perbaiki, nak berubah daripada dadah, kita kena banyak aktiviti. Betul. Aktiviti yang bermanfaat. Manfaatkan jadual harian kita tu. Betul. Dengan apa-apa pun perkara kan. Jadi bila dah padat aktiviti tu, kita tak ada terfikir pun nak rasa nak ambil dadah. Jadi bila dah ada kerja untuk bekas-bekas sekolah negeri ni, mungkin diorang dah tak akan terlibat balik ke masa dulu diorang. Izzat, sejujurnya selepas awak keluar dari Hendra Geni, kawan-kawan lama ada cari? Tu satu ujian. Satu dugaan lah untuk saya. Memang kalau orang tahu je saya dah balik, memang orang akan cari. Memang kat rumah saya tu ramai lah kawan-kawan saya yang datang kan, cari nak lepak. Jadi waktu tu bukan nak cakap saya sombong, tapi saya tahu kekuatan diri saya kan. Saya elakkan daripada melepak. Saya kalau nak datang pun datang lepak rumah saya, and then balik. Cukup masa balik. Macam tu. Saya memang nak cakap faktor pengaruh rakan sebaya menjadi 50% kepada yang orang kata punca dia. Dan awak takut bila jumpa dihulur lagi, Izzat? Memang juga takut. Dah dapat bubar ni rasa macam dah tak nak dah. Sebab bila sekali dah terlibat, memang hari-hari nak lagi lah. Ketagihan. So kalau boleh kita kata, kalau Izzat tengok barang itu sekarang, sangat benci Izzat Saya tak berani nak cakap macam tu, sebab saya takut masa akan datang. Sebab dulu sebelum saya terlibat dengan dadah, saya pernah hina orang isap dadah. Kenapalah dia isap dadah, apa yang best sangat isap dadah. Dulu saya pernah cakap, tapi saya tak lafaz pun pada mulut, saya cakap dalam hati. Jadi mungkin kena batang hidung saya sendiri. Allah nak twist sikit je, awak nak bagi saya rasa. Jadi waktu tu saya dah rasa. Jadi nak cakap, saya cuba untuk elakkan diri daripada jumpa dengan dadah. Saya tak nak jumpa dadah. Nak cakap benci, bukan nak cakap macam cik cakap tadi kan, dia nak cakap bila nampak dadah tu benci tak ada. Cuma nak lari. Saya cuba sedaya upaya untuk lari daripada dadah, untuk tidak melihat dadah macam tu. Dia bencilah dadah, bukan penagihnya. Itu betul lah. Izzat, bila dah berada pada dunia sekarang kan, kita tahu Izzat ada buku, kemudian memberi motivasi kepada pelajar-pelajar di sekolah. Ibaratnya satu, betul Izzat kata, peluang kedua untuk awak kan, ibarat satu kehidupan yang baru untuk Izzat. Perkara yang Izzat tekankan kepada adik-adik sekolah kita, kepada mereka remaja di luar sana yang saya pasti masih tercari-cari kehidupan sebenar mereka kan Izzat. Saya selalu memfokuskan tentang ilmu. Sebab dulu saya kena buang 7 sekolah, dan saya tak belajar pun. Bila kita tak ada ilmu, kita tak dapat bezakan yang mana baik dan mana buruk. Jadi bila kita ada ilmu, kita dapat bezakan yang mana baik, yang mana buruk. Jadi dadah tu salah. Dan bila kita dah tahu, waktu tu kita dah tak ambil. Jadi yang first ilmu, yang kedua jaga hubungan dengan Tuhan. Bila kita jaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan jaga kita. Jadi bila kita jaga solat ke, jaga apa ke, mungkin kita akan rasa berat nak buat jahat. Jadi itu yang rasa malu. Ya betul. Rasa fokus saya dalam talk saya, dalam buku saya dan ceramah saya, jadi ilmu dan jaga hubungan dengan Tuhan. Kembali lagi ke Hendra Geni, maksudnya bukan kembali sebagai penghuninya, tetapi saya tengok ada Izzat kongsi bila Izzat ke sana kan, bagi talk kepada penghuni-penghuni di sana kan. Izzat mengimbau sedikit sebanyak, pastinya mengimbau apa yang pernah awak lalui dekat dalam. Betul. Jadi dekat sekolah negeri ni ada 2 pengalaman pahit dan pengalaman manis kan. Jadi saya lebih cerita kepada orang pengalaman pahit, sebab pengalaman manis ni mungkin akan buat orang tertarik nak masuk ke sekolah negeri ni. Jadi pengalaman pahit apabila dibuli dah sekolah negeri ni, saya selalu ceritakan tentang buli di sekolah negeri. Siapa lebih senior, junior kena buli. Betul. Saya lebih cerita tentang buli supaya orang takut nak masuk ke sekolah negeri ni. Jadi ada buli yang ekstrim, memang ekstrim. Dekat sekolah negeri ni buli tempat maut. Tumbuk dia halkom, pijak dia ulu hati. Bukan warden tak ambil tindakan, tapi
penghuni ni dia akan cari masa yang sesuai, ataupun penghuni ni lebih cerdik daripada warden. Jadi dia akan cari masa yang sesuai buat bully. Tumbuk dia halkom, pijak dia halkom, pijak dia ulu hati, sepak dia tulang rusuk. Jadi bully-bully ni lah buat saya rasa macam tak nak dah masuk ke sekolah negeri. Sebab tahu kalau masuk akan hadap benda ni. Semua penghuni sekolah negeri yang masuk ke sekolah negeri ni akan rasa benda ni, akan berasa bully ni, akan lalui fasa dibully ni. Tidak ada istimewanya di dalam sekolah itu. Siapa pun kita fighter ke gangster ke sebelum ni kat luar, semua akan rasa benda ni. Orang panggil ration, salam perkenalan daripada penghuni sekolah negeri, yang pada akhirnya akan tunduk dengan budaya dekat dalam sekolah. Ya, betul. Memang first kali rasa macam nak protes, tapi tak boleh. Nak bagi tahu warden ke apa, memang bagi tahu warden pun lagi kena. So hadap saja. 3 tahun ni Zat Setahun lebih saya dibuli. Setahun lebih tu memang setiap hari lah, hampir setahun lebih tu memang setiap hari dibuli. Bila dia jadi senior dah tak kena bully dah. Dah tak kena bully dah. Jadi memang itu macam dekat sekolah negeri ni, jangan menormalisasi. Dekat sekolah lain jangan menormalisasikan ataupun jadikan satu tradisi bully-membuli ni. Jadi dekat sekolah negeri ni dah jadi satu tradisi yang turun-temurun daripada senior dulu. Jadi itu sebab ramai budak negeri yang majoritinya dah takut nak buat salah masuk ke sekolah negeri. Yalah. Mereka lebih memilih masuk penjara daripada sekolah negeri. Yalah, bila fikirkan satu salah yang dah dibuat, bila masuk dekat dalam hukumannya lagilah kan. Ya, betul. Apa yang saya ceritakan lebih teruk daripada realiti di sekolah negeri. Saya dapat ceritakan 4 bully saja. Tumbuk dia halkom, pijak dia ulu hati, sepak dia rusuk. Jadi ada lagi bully-bully yang lebih ekstrim yang saya tak dapat nak ceritakan. Apa Izzat? Itu tak boleh nak cerita. Saya cukup 4 ni je. 4 ni pun mungkin dah buat orang ramai sedar. Ya, nak kena tumbuk dekat halkom ni sakit ni. Ini kalau kita tahu tempat mati kan. Tempat mati. Jadi inilah target utama penghuni-penghuni senior di sekolah negeri ni. Pernah jadi mangsa sexual harassment juga dekat dalam? Sexual harassment pada tahun saya dah tak ada, sebab dalam dom ni semua CCTV. Sebelum tahun CCTV ni memang ramai kes-kes ni. Jadi pada tahun saya ni memang CCTV dah penuh dalam dom. Tidur pun dalam terang, tidur dalam keadaan lampu. Memang tak ada, dia tak ada tempat blind spot lah. So ibarat neraka dunia, kita boleh kata. Ya, betul. Memang bagi saya ataupun semua penghuni sekolah negeri ni lah neraka dunia untuk kami. Permulaan dia. Ya, betul. Izzat, apa lagi yang mungkin bila Izzat dah melalui fasa sekarang, orang kata pengalaman lalu memberi awak satu pengajaran terbesar dalam hidup kan, yang sentiasa awak pesan kepada orang yang awak jumpa, adik-adik yang awak jumpa, budak-budak sekolah yang awak jumpa, perkataan ataupun apa yang pesanan-pesanan Izzat kepada mereka? Ni last je. Belum lagi. Pesanan saya kan kepada yang selalu awak titipkan kepada mereka, generasi yang nak meningkat usia remaja ni, jangan pernah sesekali bercampur dengan orang yang hisap dadah. Bukan benci penagih dadah, tapi bila kita bercampur ni, perasaan ingin tahu, kalau kita tengok dia hisap, ingin tahu tu yang akan buat menarik minat kita untuk terlibat sama. Jadi bukan bermaksud kita benci ataupun sombong dengan penagih dadah. Kalau kita rasa kita nak bantu dia hanya sekadar dalam WhatsApp ke, dalam chat ke, nasihat dia, tegur dengan perkataan-perkataan yang baik supaya dapat hati dia, terima dengan baik. Jadi untuk bercampur tu elakkan daripada campur, sebab lama kelamaan kita akan memakan diri kita sendiri. Jadi itulah pesanan saya kepada adik-adik yang nak meningkat ke usia remaja ni, jangan bercampur dengan orang yang hisap dadah. Permulaan untuk orang yang hisap dadah ni, bercampur dulu dengan orang yang hisap dadah. Dia akan bercampur, lama kelamaan dia akan berdadah. Tu orang kata kena berkawan ni kita kena pandai pilih kan. Ya, betul. Sebab tu Nabi kata kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pun akan dapat bau wangi. Betul. Kalau kita berkawan dengan tukang bersih buruk, kita pun akan dapat bau bersih buruk tu. Jadi untuk berkawan ni kita kena select lah. Bukan select tu makna kita sombong, tapi kita kena pilih dengan siapa kita berkawan. Betul. Ibu bapa pun kena pantau dengan siapa anak dia berkawan. Saya selalu percaya yang bila mana environment kita itu positif, kita akan dapat aura positif. Betul. Kan? Kalau mana kita hidup dalam keadaan yang negatif, saya rasa negatif yang akan kita bawa keluar itu lebih banyak kan Izzat? Betul. Jadi berkawan ni pun faktor lah untuk kita nak membina kita punya masa depan. So dengan ibu bapa jadi lebih baik sekarang? Alhamdulillah. Dengan ibu bapa pun masih saya rasa
lebih baik daripada sebelum ni. Kan? Lebih baik daripada sebelum ni. Dan jadi, mereka pun dah jauh lebih bersyukur saya kira. Ya, betul. Kan? Saya rasa anaknya sudah kembali. Bagi orang mungkin ni satu hadiah. Selama ni ibu bapa saya bersabar dengan ujian yang Tuhan bagi. Jadi mungkin ni pun satu hadiah untuk mak saya lah. Saya buat semua benda ni memang saya nak orang pertama yang bangga dengan saya adalah mak saya. Barulah orang lain, barulah keluarga-keluarga yang lain. Jadi orang pertama saya niatkan memang first, saya tak sangka yang saya akan sampai ke tahap ni, orang kata jadi penceramah kan. First kali niat saya nak berubah untuk mak je. First tu je niat saya. Saya tak sangka Allah bagi rezeki yang melimpah ruah. Allah bagi saya hikmah yang saya tak pernah jangka pun, yang saya akan pergi ke ceramah. Mungkin pada dulu cita-cita saya nak jadi pegawai tentera. Jadi Allah bagi yang lebih baik. Jadi apa yang saya niatkan. Jadi mungkin dengan niat tu Allah bagi rezeki yang melimpah. Kita niatkan untuk ibu bapa, insya-Allah kita tengok apa yang Allah bagi pada kita. Yalah. Menyesali setiap benda yang dibuat, apatah lagi Izzat, kelakuan Izzat itu sendiri sudah membuatkan ibu bapa Izzat menangis kan. Ya, betul. Saya kira mungkin dia tak ada air mata dah kalau mereka nak fikir apa yang mereka tengok awak buat, Izzat kan. Saya teringat dulu waktu saya tengah dalam keadaan nakal. Saya waktu tu saya dengarlah mak saya menangis dalam doa. Dia minta dengan Tuhan supaya tunjukkan keajaiban. Orang kata minta yang tunjukkan perubahan. Memang saya dengar waktu ni, saya nak keluar waktu tu. Nak keluar bisa dengar mak saya menangis. Tapi waktu tu hidup saya hanya dengan dada. Yelah. Jadi masuk dekat sekolah ni baru saya teringat dulu mak saya pernah doa. Mungkin inilah doa yang pernah mak saya tak pernah putus doa untuk saya. Betul. Yelah, tak ada ibu bapa yang nak anak dia. Ya, betul. Tidak berjaya. Ya, betul. Yang anak-anak dia musnah tak ada kan, Izzat? Bagi saya Allah pinjamkan saya satu ibu bapa, anugerah untuk saya. Allah bagi saya pinjam ibu bapa yang cukup hebat. Jadi kalau ikutkan saya ni hanya anak angkat, bila dah ditangkap mungkin dia orang boleh buang saya bila-bila masa. Betul. Tapi mereka still bagi satu sokongan dan bimbingan. Mereka tarik, bagi saya satu support, jumpa saya setiap bulan. Betul. Walaupun saya ni bukan keluarga yang senang. Jadi dia jumpa saya, datang and then habiskan duit waktu perjumpaan tu bagi saya makan saya sedap. Jadi mungkin Allah bagi saya satu keluarga yang hebat. Kalau tidak kalau mungkin saya dah kena buang daripada keluarga. Mungkin saya keluar ni dah terkapar-kapar kan. Betul. Jadi waktu saya bebas hari pertama pun dia orang tak lambat, tak lama tak postpone pun waktu saya bebas tu kan. Dia orang ada datang kat pintu, sambut saya, terima saya, peluk saya, macam anak sendirilah dia orang buat saya. Mereka tak buang awak. Ya, betul kan. Mereka ada bersama dengan awak, Izzat kan. Dan kalau kita imbas semula juga kan, Izzat, kalaulah awak ketika itu fikirkan apa yang family awak buat terhadap awak, saya rasa tidak sampai ke tahap itu, Izzat kan. Baik, ni pesanan saya untuk keluarga yang ada anak-anak dia yang bermasalah. Teruskan beri sokongan. Walaupun menghantar surat pun menjadi satu support ataupun sistem sokongan. Kalau kita tak pernah pergi berjumpa pun, hantarlah surat untuk anak, ucapan untuk orang. Bila surat tu kita orang terima, kita orang dapat satu semangat baru tau. Satu harapan baru yang balik nak tak nak hampakan lagi, tak nak hampakan keluarga. Jadi kalau rasa susah macam mana pun, hantarlah surat. Tak dapat nak pergi melawat, hantarlah surat dan titikkan nasihat. Dengan nasihat tu, surat yang pernah keluarga saya bagi dulu, saya simpan sampai ke hari ni. Nak cakap betapa diri ni disayangi, lagi masih disayangi. Betapa pentingnya sokongan ni. Saya simpan ke hari ni surat tu. Jadi surat ni menjadi satu sistem sokongan. Betul. And then bila dah keluar, tarik dia, bimbingan, sistem sokongan dan bimbingan. Tarik dia, tunjuk macam mana cara nak berubah, bimbing tangan dia, tunjukkan cara positif nak jadi orang positif. Jadi itu yang keluarga saya buat. Jadi kepada keluarga yang ada anak-anak bermasalah, teruskan beri sistem sokongan. Doa jangan putus. Doa jangan pernah putus. Jangan buang anak. Kalau anak ni bermasalah, tarik dia, tunjuk supaya dia rasa macam diri dia dihargai. Betul. Izzat, sekarang ibu bapa bersama dengan Izzat? Saya ataupun mereka di kampung? Di kampung. Jadi saya duduk di Kuala Lumpur lah, sebab mungkin kerja-kerja di sini. Kerja-kerja di sini. Jadi kat sini pun saya duduk dengan keluarga angkat. Keluarga angkat. Saya banyak keluarga angkat. Kalau pergi setiap negeri mungkin ada banyak keluarga angkat saya. Izzat, mungkin apa lagi ialah perancangan-perancangan Izzat ke depan ini, kalau boleh dikongsikan?
saya tengah usahakan satu rumah pengasih alam moden di bawah persatuan saya, Belia Bestari. Dan saya bekerjasama dengan Benevolent Malaysia, NGO. Presiden dia adalah Dr. Jufiti Johar. Jadi rumah pengasih ni menjadi satu tempat training center untuk pesalah-pesalah jevana dan bekas banduan, dan menjadi satu tempat training sebelum dihantar bekerja. Jadi itu yang saya tengah berkolaborasi dengan Pus Malaysia dan dengan banyak lagi majikan-majikan. Rumah pengasih alam moden ni menjadi satu tempat training center sebelum dihantar ke bekerja. Kan sebelum kerja kan kena ada training kan. Jadi rumah pengasih alam moden ni menjadi satu tempat latihan untuk diorang dihantar bekerja. Jadi itu yang saya tengah usahakan lagi. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Amin, insyaAllah. Izzat, mungkin yang terakhir ini di hujung terakhir kita kan, kalau diberi peluang Izzat nak bercakap di sini, kalaulah di hadapan ini sekarang adalah ibu bapa Izzat, mungkin apa awak nak cakap pada mereka? First sekali, kalau bermain ibu bapa dia sedih pula. Sebab saya rasa saya belum, luahkan Izzat, saya rasa saya belum cukup membanggakan diorang. Saya pun tengah usahakan. Saya pernah niatkan dalam diri saya waktu saya bebas daripada negeri, saya nak hasil kerja saya selama ni, hasil usaha saya, duit yang saya dapat, saya nak bawa mereka ke umrah. Jadi setiap kali saya nak menyimpan ataupun nak menabung, pasti ada ujian. Pasti saya tarik balik, saya gunakan balik duit tu. Jadi Allah pilih saya, Alhamdulillah, pada bulan 12 ni saya dapat pergi umrah. Tapi bukan dengan keluarga saya. Mungkin selepas ni insya-Allah saya akan dapat bawa keluarga saya. Jadi impian terbesar dalam hidup saya nak bawa keluarga saya pergi umrah dengan hasil usaha saya. Baru saya boleh declare yang diri saya berjaya. Kalau hari ni orang yang cakap Ijat dah berjaya, bagi saya masih belum berjaya. Selagi mana saya tak bawa mak ayah saya pergi umrah bersama-sama, bagi saya tu belum berjaya. Jadi bila dah dapat, barulah saya boleh declare yang saya berjaya. Jadi apa yang saya nak cakap pada ibu bapa saya minta maaf atas kesilapan yang saya pernah buat sebelum ni. Saya menyesal jadi saya yang sebelum ni. Jadi saya takkan kembali, saya takkan ulangi apa yang saya pernah buat untuk mereka sebelum ni. Jadi saya akan tunjukkan yang terbaik setiap saat, setiap detik. Saya nak mak ayah saya bangga dengan saya. Itu yang saya harapkan. Itu yang saya pasang dalam diri saya. Apa yang saya buat selama ni, saya nak orang sanjung mak saya. Saya tak suka orang idolakan saya. Saya selalu, setiap sekali saya pesan, saya ceramah, saya sentiasa berpesan, jangan jadikan saya idola. Jangan jadikan saya idola. Sebab dia, bila mana dijadikan saya idola, dia orang akan ikut apa yang saya buat. Betul. Buat jahat, masuk negeri ni, barulah berubah. Jangan macam tu. Jadi saya nak hari ni apa yang saya buat, saya nak ayah saya keluar dengan tenang, keluar dengan tak ada percakapan mulut-mulut puaka ni. Saya nak setiap kali bila ayah saya bercerita tentang saya, ayah saya bangga dengan saya. Saya tak nak macam dulu, kalau orang cerita pasal saya, ayah saya tak tahu nak letak muka kat mana. Jadi saya akan terus membanggakan mereka. Doakan saya, sebab ujian pun makin dahsyat untuk saya. Makin hebat bila setiap hari kita akan diuji. Betul. Saya rasa ujian kali ni memang berbeza-beza. Sebab nak jadi baik ni Allah akan selitkan ujian. Betul. Sampai satu tahap saya rasa down sangat dengan diri saya. Saya pernah buku peluang kedua tu setahun 3 bulan. Waktu penulisan saya tu, saya pernah hampir tak siapkan buku tu. Saya pernah berputus asa. Saya pernah date tomahan ataupun date ujian yang Allah bagi ni, saya hampir berputus asa. Jadi mungkin saya pandang balik, saya tengok balik wajah mak ayah saya ni. Kalau saya tak dapat hasilkan buku peluang kedua, mungkin hampa. Sebab hampa dia orang ni kan. Jadi matlamat utama saya adalah ibu bapa ni. Jadi sebabkan ibu bapa ni bagi satu sokongan, jadi terhasillah buku peluang kedua tu, Alhamdulillah. Betul. Izzat, saya percayakan apa yang Izzat lalui juga sekarang ini adalah berkat daripada doa mereka. Ya, betul. Tanpa henti. Ya, kan? betul. Macam saya katakan tadi, tidak ada siapa ibu bapa di dunia ini yang ingin menghancurkan anak mereka sendiri. Betul, kan? Walaupun ialah Izzat kongsi yang mereka itu adalah bukan darah daging Izzat. Betul. Kan, Izzat bukan darah daging mereka, tetapi kasih sayang mereka itu lebih daripada seorang ibu bapa sebenar Izzat. Ya, betul. Kan? Lebih daripada ibu bapa kandung Izzat. Dan pastinya juga apa yang Izzat buat, mendekatkan diri dengan Tuhan adalah terapi yang paling baik sebenarnya. Betul. Kan? Saya nak share satu doa, di mana doa ni saya selalu
berdoa pada Tuhan. Setiap kali doa ni mungkin doa ni yang membantu kita. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarran nafsi. Ya Allah, berilah aku ilmu pemahaman dan jauhilah aku daripada kejahatan diri sendiri. Sebab apa yang paling saya takut dalam diri saya ni adalah kejahat diri saya. Betul. Itu yang paling saya takut. Yang lain saya tak takut, tapi yang saya takut adalah jahat diri saya. Jadi saya amalkan doa ni setiap hari daripada masuk sekolah negeri ni. Saya dapat satu doa ni daripada ustaz. Saya amalkan doa ni. Saya amal sampai ke hari ni, saya masih berdoa dengan doa ni. Betul. Seperkara juga kan Izzat, kita kena tahu kan, banyak mana pun perkara baik yang kita buat, jika satu perkara buruk itu berlaku dalam hidup kita, orang akan ingat itu. Kan, jadi kita kena jauhi benda-benda buruk supaya tidak merosakkan kehidupan kita. Dan Allah tidak akan pernah sekali lupakan hambanya yang dekat pada dirinya. Betul. Kan? Saya pernah dengar satu kata-kata, sekali kita berlari, betul, mengejar rahmat Allah, berjuta-juta kali Allah datang dekat dengan kita. Betul. Itu yang kata saya buatlah. Saya mencari keredaan. Sebab saya tahu saya punya dosa dah terlamat banyak. Umur 12 sampai umur 17 tahun saya lupa pada Tuhan. Jadi ada waktu 2 tahun tak silap saya, dan saya pergi ke madrasah. Waktu ni baru saya jaga solat. Jadi bila mana kita lupa pada Tuhan, Allah tetap sayang dekat kita. Betul. Allah tetap sayang dekat kita. Allah takkan pernah lupa umat dia. Betul. Jadi mungkin disebabkan diri saya juga, yang saya balik pada madrasah tu pun saya terlibat dengan dadah lagi. Terima kasih Izzat. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Saya kira perkongsian Izzat akan menjadi satu lagi motivasi kan untuk pendengar kita yang mungkin yang pertama kali mendengar cerita Izzat, kisah Izzat ini, dan diharapkan mereka dapat sesuatu yang bermanfaat kan. Amin. Terutama kepada, bukan saja kepada ibu bapa, tetapi kepada remaja-remaja di luar sana. Amin. Betapa bahayanya dadah itu yang akhirnya boleh merosakkan hidup kita, yang menghancurkan masa depan kita, dan pasti juga akan memecah belahkan institusi kekeluargaan itu sendiri. Betul. Kan? Saya ada satu pesanan yang saya pun berpesan pada diri saya. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa depan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semuanya dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah Allah akan adakan sebuah kejayaan untuk kita. Okey, itu saja. Sangat tepat Izzat. Dan awak sendiri dah lalui benda itu. Awak tahu di mana ingin meletakkan usaha dan segala macam yang awak buat sekarang. Dan awak dah nampak dah. Kan, awak dah nampak dah tujuan awak. Walaupun sebelumnya sesuatu yang tidak pernah difikirkan orang pada usia yang sangat muda ketika itu, tetapi ini adalah bentuk pengajaran kan. Dan sekali lagi saya doakan semoga Izzat akan terus berjaya. Amin. Teruskan memberi inspirasi kepada orang di luar sana. Jangan pernah mengalah. Sentiasa ke depan, dan ingatlah yang mana kita ini akan menjadi seseorang yang lebih membanggakan orang lain. Baik, insya-Allah. Terima kasih Izzat. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Confession Bilik Gelap. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Saya Sudirman Muhammad Tahir, dan inilah podcast Confession Bilik Gelap musim keempat. Kita jumpa lagi.